Lepas tu satu lagi yang saya memang sampai bila-bila pun saya akan ingat. Itu Okay. pun datang daripada awak juga. Sebab saya dah tengok satu video macam mana Ustaz cerita pasal Bismillahirrahmanirrahim tu. Iya. Aku sampai mati pun ingat lah. InsyaAllah. Bacaannya betul. Sebab kita baca bila kita baca laju Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya betul. Dah boleh jadi guru. Bukan, sebabkan video awak lah. Alhamdulillah. Manfaat dia sampai kat saya, sampai kat kami orang. Betul lah. Dengan video ni pun juga orang ikut, orang betulkan bismillah. Dapat pahala. Campak sikit ke sini. Campak sikit ke sini. Saya bagi. Okay, Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Dul. Itu kerana bagi peluang dan ruang dan alhamdulillah kenangan kita membawa kita sampai ke sini. Cuma hari ni je nak close dengan Abang Fizi. Mana tahu lepas ni kerja dengan radio dia. InsyaAllah. Amin. Tak tahu. DK Barat. Ustaz, sekarang ni kita nak menyelami kehidupan Ustaz lah. Siapa dia Don Daniel? Okey, nama saya kebanyakan orang tahu Don Daniel bin Don Biajid. Okey. Dan kebanyakan orang tanya Biajid ni mana, sebab jarang nama orang Melayu. Okey, dulu atuk saya biasa berlakon satu watak di alam Melayu ni, namanya Tun Biajid. Ada seorang. Cuba search nanti cari. Dia berlakon. Tok saya pelakon teater juga. Di Penang. Di Pulau Pinang. Sebab arwah atuk saya dengan P. Ramlee satu sekolah. Saya sentiasa akan ingat nenek saya cerita kat saya, dia kata ni Tok Hang, bahasa dia Tok Nafa lah. Tok Nafa kalau pi dengan P. Ramlee kata tak apa, hari ni kita makan kat rumah aku. Bila dia berjalan, dia bawa tok saya pergi rumah dia, dia akan panggil daripada bawah, Saloma, dia panggil.